Kurnia dan hari ini saya bersama Ustaz Khairul bin Cik Saleh. Baiklah, hari ini Ustaz akan menjawab soalan saya. Soalan pertama Ustaz, apakah kepentingan nuzul Al-Quran kepada umat Islam? Baik, kepentingan nuzul Al-Quran kepada umat Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Ada dua perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua masa. Al-Quran adalah sumber perundangan kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran, jika kita belajar ilmu Al-Quran, kita akan dapati ada dua bahagian utama dalam Al-Quran. Yang pertama disebut sebagai umur munazimah. Yang kedua disebut sebagai al-umur muslihah. Umur munazimah merujuk kepada bagaimana Allah mengajar pada manusia untuk menstruktur dan mendisiplinkan manusia dalam semua urusan kehidupan. Yang kedua iaitu muslih, iaitu bagaimana Allah mengajar pada manusia untuk memperbaiki urusan kehidupan dia dan urusan ibadah hubungan dia dengan Allah dan juga manusia. Maka Al-Quran itu dah lengkap. Sangat penting untuk setiap manusia, jadikan ia sebagai panduan untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Soalan yang kedua, bagaimanakah cara belajar untuk memahami tentang nuzul Al-Quran? Cara setiap pelajar untuk memahami apa itu nuzul Quran iaitu dengan menghayati sejarah. Dengan sejarah yang telah tercatat di dalam kitab-kitab sirah mengenai riwayat kehidupan Nabi SAW, maka dapatlah kita faham, dapatlah kita nampak bahawa pelajar hanya boleh memahami kepentingan nuzul Al-Quran itu apabila dia menghayati sejarah penurunan Al-Quran dalam riwayat hidup Rasulullah SAW. Baiklah, soalan ketiga, dalam dunia moden yang serba sibuk, apakah cara terbaik untuk memastikan kita tidak melupakan Al-Quran? Jadikan semua gadget dengan teknologi moden hari ini di dalamnya mengandungi aplikasi Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama.